Assalamualaikum semua, kita berjumpa lagi. Mesti ramai tertanya-tanya lepas ni Kanius nak ke mana pula kan? Lepas penat bersihkan rumah lama, kali ni kami nak rehat sekejap, healing di Kala Nusuk. Kenapa di Kala Nusuk? Setakat ni inilah port camping yang paling selesa untuk kami setiap kali datang ke Kelantan. Rasanya lepas ni setiap kali datang ke Kelantan memang kami akan memalam di sini. Cukuplah dengan hotel, penat juga asyik kena scam kat gambar lain. Bila dapat lain pula rupanya. Kali ni kita main selamat, camping je. Berapa jam yang masa tadi? Nak sampai? Lepas makan tu pukul 2. Lepas makan tadi pukul 2? Kuala Dari Kuala Terengganu sampai sini? sini Pukul 6. 4 jam juga. Okey, sampai. Oh ya Allah, matahari ni terangnya. Tinggi lagi tu. Hei. Yeay, sampai dah Kala Nusuk kita. Sampai. Lengang. Tak ada orang sangat lengang. Yes, tak ada orang. Oh, tengok air sungai tu lajunya. Tengok air sungai. Jom. Tengok air dia lajunya. Wah, seramnya. Oh, seramnya. Tengok tu. Air tengah kepala air ke apa ni. Seramnya. Ni sampai kat tangga dah. Itu air masak. scary. Air masak. Belah sini lah. Belah sini pula kita. Hujan yang mana ke sebulan lebih ke tak 2 bulan tak hujan. Oh, ni air naik ni Banyak memang PMP ya. Air naik dapat tepi ni dah. Sejarang pula. Dia pecah kan dia nak api elektrik. Karun dia buka. Pasal dia ada 5-6 sungai dia sistem terowong. Lepas tu air turun atas tu. Bukan sebab hujan. Pangan pegang. Kita memasang air. Bukan air. Boleh Bukan mandi. kepala air. Dia tak lalai je jangan kita tengok kan. Tapi serung kau tengok. Tak ke mana. Serung. Oh nanti kalau ada orang turun mandi nanti tak rasa gerung. Ya ke? Oh, tu kat ni ni. Ya ke? Oh. Hari tu suruh Siap dah. sangat. Ye, ada tilang apa? Tilang queen. Tak, singgah 2. Sehingga 2 tepek. Kalau angin nanti di atas batu kat luar usik-usik. Oh. Tak ramai. Iyalah. Dok ramai. Besok saya ambil booking pasal hari ni baru keluar. Oh. Malah dia dari 26 malam ni baru macam ni. So kereta boleh pakai lawan ni. Oh, lepas kat sini ya. Oh. Tengok tak ramai orang mana. Atau kita dua ni pun ada jiran ni. Ada orang? Nampak lah. Bos apa? Kira? Okey. Ya dah. Ada nak bagi dekat masuk lorong pohon kita. Oh, boleh kita atas kapok ni. Atas tapak ni ya? Pak, biasa bila masuk tempat dah. Pak, biasa. Mau ada buat surah ke? Ha? Surah belah sana, Pak. Ada zinc putih. Alhamdulillah, rezeki hari ni orang tak ramai. Dapatlah parking van dekat dengan kemah. Bella ni tadi bukan main semangat nak mandi. Sekali nampak air sungai tengah deras, terus berubah fikiran. Mama pun tengok dah cuak. Walaupun tak nampak dalam, tapi arus dia tu memang buat kita fikir 2 kali. Kami ni bukan orang yang biasa mandi sungai sangat. Tengoklah seorang ni, dia setak. Tepi
tepi sungai tu. Dia set up. Pintu tak tutup. Azan ni tutup pintu, tutup pintu. Tutup pintu. Macam dekat rumah tu tutup pintu. Pai model laju tak? Ya. Laju. Seorang tu duk main VR. Diorang bising, wifi slow, pakai papa punya Celcom. Pakai SIM card. Kat sini slow. So mama pakai ni lah gunanya ada blending. Boleh pilih berapa teko kan. Sekarang ni tak tahu dia ambil teko apa. Tapi anak-anak nak kata okey, line dah okey. Jam maghrib dah duk mandi lagi ni. Aduh. Budak-budak pula tu. Kalau kita takut-takut. Kita takut mandi-mandi time maghrib ni. Ambil plan modem. Dah bertambah lagi seorang nak guna internet. Terpaksalah semua tumpang modem mama. Risau juga bila share ramai ni, takut line jadi perlahan. Tapi kita tengok dulu macam mana. Boleh ke hidup? Okey, connection successful. Budak ni tengok Netflix pula. Habislah aku punya data. Dia data aku. Papa ni tak puas hati lah internet dia slow. Terus keluarkan satu lagi modem. Ingatkan bila tukar modem terus boleh jadi laju kot. Jom kita tengok menjadi ke tak. Bos dah connected. Connected dah? Dah connected. Tengok lepasan YouTube tak? Sangkut tak? Dua internet mana? Modem. Papa punya line slow. Celcom ni slow. Tengok tu bukan masalah modem. Line papa yang tak sampai 1 Mbps pun. Nampaknya line Celcom memang slow kat sini. Jom kita test modem mama pula. Laju ke tak? Tengok tu speed kat sini pun boleh tahan juga. Padahallah semua relax je layan gadget masing-masing. Saat kami nak check line apa laju kat sini. Kat sini line laju you mobile. You mobile yang laju. Mama check tadi sampai 20 lebih Mbps. Papa punya tak sampai 1 Mbps. Dah hampir pukul 8 malam, perut pun dah mula menyanyi. Dari awal lagi masing-masing dah request nak makan burger. Nak buat sendiri memang tak sempat. Bahan pun tak cukup. Malam ni kita cheat day sekejap. Beli je siap. Asalkan perut tak masuk angin. Janji balik nanti kita kembali semula ke rutin asal ya. Oye, Kiki tu kalau sesat dalam hutan, dia buat benda tu lah. Dia buat macam tu je. Duduklah beberapa hari dah hutang pun. Orang duduk sibuk sejarah dia duduk tengok wayang. Jumpa apa cakap? Jat. Sibuk dah benda tu dia tadi. Orang lain masak-masak dia sibuk benda tu. Orang dah kubur. Dia sibuk tengok wayang. Limau datang pun marah di halaunya. Syuh. Milk and steak kebab. Duh lah mamak tu. Hantu pun surrender dengan dia. Malah kacau undang ni kata. La ilaha illallah, ni sibuk membayang dia. Kecilnya. Masah dia. Ya. Nak kan. Aku kau yang makan bengong. Enggak pun. Iyalah. Next time buat sendiri je. Makan dengan beli burger memanglah sedap. Next time kita buat sendirilah. Tapi kena betul-betul planning lah. Air naik pula. Makin naik air. Air naik lagi tu. Baru je nak menikmati makan malam, tiba-tiba suasana bertukar cemas apabila air sungai mula naik. Kiki terus berlari alihkan projektor. Skrin projektor terpaksa tinggalkan dulu. Kami tak berani berlengar sebab paras air ketika itu semakin naik. Air putih tu. Ditapak dengan saltip je tu. Allah, tapi Hari tinggi pun kaki lagi.
Lepas selam minta tolong Pok Azhar. Gelap besar Pok Azhar tengok kami. Katanya air tu belum tinggi mana pun. Tak memasang Kiki yang kena. Sebenarnya Kiki memang nak ambil sendiri skrin projector tu. Tapi Mama tak benarkan sebab kedudukan skrin betul-betul di tepi benteng. Takut kalau tergelincir terus hanyut sebab arus dekat situ memang laju. Tambah pula dah malam. Kalau jadi apa-apa lagi susah. Jadi lebih baik minta bantuan Pok Azhar. Beliau memang dah biasa dengan keadaan sungai kat sini. Alhamdulillah semua selesai dengan selamat. Belanja Pok Azhar. Aku bukan dalam. Takak. Kuku labo-labo je. Kena kaki. Terima kasih banyak Pok Azhar. Kena kuku labo-labo je. Aduh lah. Sementara tunggu Kiki siapkan mini power cam dia, Mama dengan Ekal ambil peluang ronda-ronda sekitar campsite ni. Nampaknya paras air sungai makin naik. Risau juga dibuatnya. Tambahan pula, kemah kami betul-betul di tepi sungai. Tapi bila tengok bahagian dek ni, lagi seram. Ya Allah, lajunya. Teruknya, ya Allah. Boleh duduk situ. Aku takut lah. Hairan juga tengok orang-orang dekat atas tu. Masing-masing relax je macam tak ada apa yang berlaku. Agaknya mereka memang dah biasa dengan keadaan sungai macam ni. Wah. Serumnya. Boleh relax duduk kat situ. Aduh, aku teringat tsunami. Agak esok-esok tenang. Esok orang pagi tenang. Air. Nakutkan. Aduh. Relax je. Main air kat tepi tu. Dia siap kadah air lagi. Ambil air dalam gelas. Apa budak tu? Ada satu orang ni. Kat sini dia macam sunyi sikit kan. Tak ramai. Tapi Pok Azhar kata ada lagi. Ada? Kalian nusuk 2 kat belah sana. Sini kalian nusuk 1. Set-set ni jiran kita siap main lontar peluru kan. Panggil apa? Lontar peluru ke baling peluru lah. Apa-apa je lah. Kemah. Naik dah. Serung. Jam dah menunjukkan pukul 9.30 malam. Masing-masing dah buat hal sendiri. Bella dengan game dia, Mikael dengan dunia dia. Semua dah hanyut dengan dunia masing-masing. Papa, Eka dan Kiki pula sambung layan drama sampai lewat malam. Sekarang ni Mama je yang tak senang duduk. Asyik keluar masuk tengok paras air sungai. Tak habis-habis risau air naik. Bila dah nampak paras air dah mula surut, barulah hati ni lega sikit. Dah boleh tidur. Okeylah korang, sampai sini dulu untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum.